Kelas malam boleh makan. Hmm, apa dia? A'udzubillah syaitan. Tak apa yang kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, hari ini kita akan masuk pelajaran yang terakhir Terakhir. lah kiranya untuk modul satu ni. Tapi sebelum tu kalau ada apa-apa masalah macam tak faham, kita nak recap untuk kita sebelum berakhirnya 20 Ramadan ni, sebelum sampai 20 Ramadan boleh je. Okey. Rasa saya kelas kita ni akan jadi hari Jumaat lah last kan? By right. Kalau 20 Ramadan, insyaAllah. Okey. Ayat. Mengenal jenis ayat. Maknanya ni apa? Okay. Sebelum ni kan kita belajar pasal, kita buka sekejap muka surat homepage ya. Kita buka muka surat pengenalan tu. Muka surat yang ke pertama. Yang ni. Okey, ingat tak lagi masa mula-mula kita belajar dulu tu, kita cerita pasal kalam bahasa Arab ni, ni pengenalan dia. Kalam bahasa Arab ialah lafaz, perkataan yang tersusun, membentuk ayat yang sempurna dengan menggunakan bahasa Arab. Maknanya kalau kita belajar bahasa tata bahasa Arab, ini adalah syarat kalam. Jadi satu dia mesti lafaz. Maknanya dari segi lafaz pun mesti menggunakan um, huruf hijaiyah. Di dalam Quran, semua lafaz tu. Maknanya kena baca dengan mulut kita ni. Kita boleh dengar. Jadi pendengar kita yang membaca Quran tu, kita menjadi pendengar juga. Kita boleh dengar apa yang kita sebut. Dia bukan pakai mata je. Maknanya dia kena syarat dia tu lafaz. Kemudian dia adalah perkataan yang tersusun. Dia mesti tersusun, murakab. Dalam Quran ni kita dah belajar macam mana susunan Quran. Maksud kita belajar susunan macam fi'il. Sebelum ni kita ada sebut juga kan. Fi'il, ada fi'il dekat depan, ada fi'il ada kalanya kita letak oleh, kita kalau isim macam tu. Semua tu tersusun mengikut susunan bahasa Arab. Kemudian dia sempurna. Bila kata sempurna, maksudnya dia memberi kefahaman kepada pendengar. Sebab kita baca Quran selalunya dengar Quran dibacakan kepada kita dan juga kita baca Quran tu sendiri. Kita panggil pendengar dan juga pembaca lah. Eh? Kefahaman kepada pendengar dan juga pembaca. Dan yang keempat, menggunakan bahasa Arab. Maknanya tak boleh rojak-rojak. Dia tak ada istilah campur-campur. Pinjam-pinjam yang bahasa Melayu punya tu kita guna untuk bahasa Arab tu. Maknanya tak boleh. Campur-campur tu tak boleh lah. Jawi. Dia tak kira sebagai kalam. Jadi kita uh, kata cik kap tu beg wah. Macam itulah kan. Orang Kelantan cakap beg wah. Tapi dia sebenarnya apa? Daripada asal dia ialah big work. Daripada bahasa Inggeris, big work jadi big work. Macam itulah. Maknanya tak boleh masukkan yang kita sebut tu. Campur-campur tu tak adalah dalam istilah bila kita belajar tata bahasa Arab. Kalam bahasa Arab. Dia macam walaupun dieja dengan macam kita sebelum ni kita buat eja dengan huruf Jawi ataupun huruf Arab. Kita nampak macam ni kan, Facebook. Tapi tak boleh. Ni dia tak kira sebagai menggunakan lafaz bahasa Arab. Maknanya dia bukanlah kalam. Ini Facebook ni tak dikira sebagai kalam. Macam itulah. Walaupun dia semua gunakan huruf hijaiyah, bunyi macam Arab, rupa macam Arab. Tapi dia bukan dikira sebagai kalam. Jadi kalam tu pula bila kita dah bagikan dia kepada kata tugas, maknanya kita dah kenal. Kita kenal harf, kita kenal isim, kita kenal fi'il melalui tanda-tandanya, kita boleh terjemahkan dia. Bila kita dah terjemahkan dia tu, kita akan dapati nombor tiga ni lah. Hari ni kita akan belajar nombor tiga. Gabungan perkataan-perkataan tu tadi, maknanya kumpulan-kumpulan kata kerja, kata nama dan juga harf ni semua akan membentuk ayat. Ayat ni dalam bahasa Arab dipanggil sebagai jumlah. Jadi ada ayat namaan, yakni jumlah ismiyah.
Macam mana nak kenal? Dia dimulakan dengan kata nama. Kemudian ada ayat kerjaan, yakni dalam bahasa Arab jumlah fi'liyah dimulakan dengan kata kerja. Dan seterusnya ayat tidak lengkap, syibhi jumlah dimulakan dengan harfu jar atau zaraf. Jadi kalau kita dah kenal harfu jar, kita dah kenal zaraf, kita dah kenal kata kerja, kita kenal kata nama, di situlah kita boleh kenal struktur-struktur ataupun binaan-binaan ayat dalam Quran yang mana ayat tu nanti bila kita dah kenal, kita akan buat hubung kait dia antara satu ayat dengan ayat yang seterusnya. Macam itulah. Bila sebut ayat ni, dia bukan bermaksud nombor ayat yang macam surah Al-Baqarah ada berapa ayat? 286 ayat. Jadi ayat pertama tu um, ini ayat yang macam tu, bukan yang tu. Ni maksudnya cerita dia pasal jumlah. Dalam bahasa Arab sebut dia jumlah. Jumlah fi'liyah. Jumlah ni struktur binaan ayat. Itulah hari ni kita akan belajar. Bila nampak ayat, barulah akan nampak signifikan ataupun kepentingan i'rab tu nanti. Ni kita balik semula kepada yang awal ni, i'rab dan sebagainya kita tengok. Okay, kita terus pergi kepada pelajaran hari ni lah. Itu saya nak ingatkan balik semula, recap apa benda yang kita belajar. Jadi semuanya has come full circle. Today is going to come full circle lah. Maknanya semua sekali akan uh, lepas ni, bila kita dah kenal kejap ayat-ayat ni, jenis ayat ataupun struktur binaan ayat ni, kita boleh terjemah Quran tu dengan lebih efektif lagi. Jadi bukanlah sekadar satu kalimah. Now kita nampak connection dia. Kita nampak hubungan dia ayat dengan ayat yang lain. Perkataan dan ayat. Baik, ada 3 jenis ayat macam kita sebutkan dalam buku surat 1 tu. Yang pertama, ayat kerjaan, jumlah fi'liyah. Kedua, ayat namaan. Dan juga ayat tidak lengkap. Syibhul jumlah. Syibih jumlah. Syibh itu macam menyerupai. Perkataannya ialah mirip ayat. Mirip. Macam orang kata subahat, tasyabuh. Macam itulah perkataan tu. Mirip ayat. Baik, kita pergi dulu kepada bahagian ayat yang pertama. Macam mana kita nak kenal ayat kerjaan, jumlah fi'liyah? Kalau bahasa Melayu cakap jumlah maknanya total kan? Tapi dalam bahasa Arab, jumlah ni bukan total. Dia maksud dia ayat. Dah tak tahu nak cakap apa. Sentence. Okay. Jumlah fi'liyah adalah ayat kerjaan dan ayat kerjaan dimulakan dengan kata kerja. Dimulakan dengan kata kerja. Maknanya kata kerja kalau satu kata kerja tu pun dah dikira sebagai satu jumlah. Jadi komponen utama dalam kata kerja fi'il. Sebelum ni kan kita dah belajar fi'il. Dalam fi'il tu sebenarnya dia adalah dah siap-siap dah. Fi'il ni asal ada je fi'il, dia adalah jumlah fi'liyah. Kerana apa? Dalam satu kalimah fi'il dah siap-siap ada maklumat masa, maklumat kata kerja, kata perbuatan dan juga maklumat pelaku ataupun domir. Domir ni kalau bahasa kita, kita kata subjek. Kalau ayat bahasa Melayu mesti ada benda dan cerita. Kan? Benda dan cerita ataupun panggil apa? Subjek. Subjek dan predikat. Kalau ayat biasalah. Tapi bila bahasa Arab ni, dia lain sikit. Dia istimewa. Satu kata kerja pun, kalau dimulakan tu, maknanya dia dah menunjukkan satu ayat. Ayat yang lengkap. Contoh pertama. Contoh 1. Khalaqatum. Jadi nampak tum telah, ni fi'il madhi, menunjukkan masa telah mencipta oleh kamu. Ni adalah satu jumlah fi'liyah. Dah lengkap dah. Satu jumlah. Kata kita, tapi nampak satu je perkataan. Gitulah dia. Dia dah siap-siap ada maksud dia kat situ. Dah ada pelaku, ada kata perbuatan dan juga masa, menunjukkan masa. Ada juga yang boleh ada nombor 3 ni. Contoh yang ketiga, ada penyambut. Bahasa Melayu kata penyambut ataupun bahasa yang lebih mudahnya objek. Maf'ulun bih. Rambut. Hmm.
Cik Kap suruh cari cakap nombor dua. Tapi sebab saya nak nampak nombor dua ni, nombor satu dulu. Nombor satu, lepas tu nak nampak yang ada dua pula tak apa. Um, Nombor dua ni, sebab dah cakap tadi, dalam ni dah ada boleh berlaku. Ni pelakon dia dah siap-siap. Ni pelakon. Betul tak? Ada dalam ni dah ada dah. Tom tu pelakon. Setakat ni clear? Senyap je. Clear. Alhamdulillah clear. Okey. Yang contoh kedua, khalaqakum. Telah mencipta oleh ia akan kamu. Dia ada dua. Maknanya dia satu ada kata kerja dan juga dalam kata kerja tu selepas dia tu ada objek. Ni struktur ayat yang kedua. Contoh kedua. Ni kiranya ayat jumlah fi'liyah juga ni. Contoh jumlah fi'liyah. Ni contoh pertama jumlah fi'liyah. Ni jumlah fi'liyah yang kedua. Ada kata kerja dan ada bukan pelaku. Ini adalah objek maf'ulun bih. Okey. Contoh yang ketiga, ini termasuk nombor dua ni. Dia ada um, kata kerja, kemudian ada fa'il yang dizahirkan. Macam kalau khalaqtum tu tadi dia terbina, dia duduk siap-siap dah dalam khalaqah. Tapi kat sini dia tu pelaku dia tu dizahirkan dalam bentuk isim marfu'. Ini hanya boleh terjadi dengan ia ni. Dengan domir tu dalam tu ia. Jadi ada tiga. Maknanya struktur dia satu ada fi'il, kemudian ada fa'il dan ada objek. Perhatikan baris dia. Perhatikan baris. Ini baris dia tak berubah. Samalah di khalaqah. Allahu ni baris dhammah. Yang al-arda ni baris fathah. Jadi sebabkan baris ni kita tahu dia adalah fa'il yang dizahirkan. Manakala ar-arda adalah maf'ulun bih. Apa tu? Objek. Objek tu memang terzahir lah. Macam memanglah sebab nak nampak kat objek tu. Dia mencipta apa? Kalau maf'ulun bih ni kan menjawab persoalan apa. Saya makan akan lauk. Jadi apa makan apa? Lauk. Makan apa? Macam tu. Ni kalau yang fa'il ni pula subjek. Dia sebenarnya fa'il tu adalah subjek kepada fi'il ni tadi. Siapa telah mencipta oleh ia? Siapa yang dimaksudkan ia ni? Oh, itulah dia fa'il. Oleh ia, oleh kamu, oleh yang kita tambah oleh tu. Contoh yang keempat, masih lagi dalam contoh dua ni kan. Pelaku, pelaku atau pengganti pelaku isim marfu' selepas fa'il. Maknanya ini contoh yang keempat. Boleh ada juga dua. Dia maksud dua perkataan. Jadi kat sini kata kerja pasif ni kita baru belajar kemarin. Fi'il majhul uliqa. Jadi telah diciptakan ia. Yang ia ni merujuk kepada naib fa'il lah. Itulah. Kalau dia mesti ada lah. Yang ini kalau majhul biasanya mesti ada dia punya naib fa'il. Kita ya. Ataupun ataupun dia ada naib fa'il tu terbina siap-siap di dalam perkataan. Contoh yang keempat ni, maknanya contoh kalau huliku. Hulik, salah, salah, salah tulis. Huliku. Ha. Huliku telah dicipta. Dalam hal ni mereka. Ni ayat yang lengkap. Huliku. Yang boleh dizahirkan tu hanyalah ia je. Domir ia je yang boleh ada isim marfu' yang menunjukkan dia itulah subjek. Itu je boleh. Okay. Clear? Jadi banyak kita akan jumpa ni. Kita nampak yang merah je. Kita tahu, oh ni mesti fi'il ni. Fi'il ni maksudnya dia dah mewakili ayat. Nanti kita buat contoh. Kita buat latihan tu insyaAllah. Then we can see more. Ayat ayat namaan pula. Jumlah ismi ya. Jumlah ismiyah. Okay, jumlah ismiyah ayat namaan. Ayat namaan dimulakan dengan kata nama. Dan komponen ayat namaan ialah dia mesti ada dua perkara. Dia sekurang-kurangnya dua. Dia tak boleh macam fi'il tadi. Satu pun dah jadi ayat. Tapi kalau ayat namaan, sekurang-kurangnya ada dua. Dan dua-dua ni isim marfu'. Maknanya dia ada tajuk. Ni komponen dia. Okay, saya buat macam ni. Okey, komponen dia ada tajuk. Maknanya kalau ayat namaan
dalam bentuk diagram lah. Namaan dia mesti ada nombor satu, mubtada. Mubtada selalu, okey. Dia mesti ada mubtada dan dia mesti ada khabar. Ni dia punya basic structure of ayat namaan. Ada mubtada iaitu tajuk dan ada khabar. Dia mesti terdiri daripada dua. Dan tajuk biasanya mubtada hampir kebanyakannya. Jaranglah kita jumpa yang bukan isim makrifah marfu'. Dia mesti isim makrifah marfu'. Yang paling penting dia mesti marfu'. Cerita pun sama. Cerita mesti marfu' juga. Isim marfu'. Dua-dua isim. Jadi isim marfu'. Dua-dua isim marfu'. Khabar dia pula boleh jadi khabar satu perkataan. Maknanya satu kata nama, isim ataupun satu frasa. Boleh juga khabar ni jadi dalam bentuk ayat namaan ataupun ayat kerjaan. Boleh juga khabar jadi dalam bentuk ayat tidak lengkap. Okay, kita tengok contoh. Contoh pertama, maknanya ini satu mubtada, ada satu khabar. Khabar satu ni, khabar tunggal ni dipanggil khabar mufrad. Cakap Arab ialah mufrad, khabar mufrad. Jadi kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Bila dalam ayat, bila kita terjemah, bila kita nampak khabar ni, kita tambah adalah. Kita tambah adalah. Kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Okey, ini maknanya struktur ayat namaan yang paling asas. Mesti terdiri dari dua kalimah, iaitu kalimah mubtada. Mubtada ni mesti isim makrifah dan marfu'. Semua isim, maknanya kalau dhamir, dia berarti dhamir yang munfasil tu. Macam itulah. Kalau dia hmm, tajuk dia ni isim makrifah lain, contoh Allahu. Dia boleh jadi yang ni alimun. Allah adalah maha mengetahui. Macam itulah. Boleh jadi macam ni. Ini pun ni ayat ni dikira satu ayat. Ayat yang lengkap. Sebab ada mubtada. Mubtada isim makrifah dan juga baris dhammah, maknanya marfu' dan khabar. Ni khabar satu. Khabar mufrad. Nampak dia dhammah juga. Dia boleh jadi nakirah kalau khabar. Boleh tak jadi makrifah? Boleh juga. Tapi dia biasanya dia nakirah lah. Basic. Okey, contoh kedua. Dia ada mubtada, tajuk dan ini khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kalau kita tengok dia satu je, kita dapat mereka beriman kepadanya. Tapi kalau kat sini, ni mubtada. Maknanya khabar dia ni bukan khabar mufrad tapi khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ulaika yu'minu nabi. Mereka itu, mereka beriman kepadanya. Tapi dari segi terjemahan, bila kita dah kenal ni, biasa kita memang dah terjemah macam itu. Tak perlu tak ada, tak adalah, tak payah. Kita terjemah, masa kita belajar terjemahan tu, kita dah kenal, ni isim apa? Ini isim apa ni? Ulaika? Isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah ni, kita tahu kedudukan dia marfu' sebab dia duduk depan. Di awal ayat. Lepas tu dia, apa cerita dia? Apa mereka ni? Apa mereka tu? Apa hal mereka tu? Apa kisahnya? Yu'minu nabi. Mereka beriman kepadanya. Dia dalam bentuk khabar dia tu dalam bentuk uh, uh, jumlah fi'liyah. Dalam Quran pun banyak macam ni. Jadi kita ni, kita kenal ayat ni, yang simple-simple tu, kita dah boleh lah. Maknanya kita boleh nampak, okey, ni satu ayat, ni satu jumlah. Dalam satu jumlah tu, ada lagi jumlah yang lain, iaitu jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Tapi semua-semua ni adalah satu jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Macam tu. Yang ni Ini yang dia jumlah bercampur ismi. dengan fi'il ni Ustazah. Dia boleh. Contoh. Okey. Lagi satu contoh ketiga yang kita kata, ya. Kalau khabar tu dalam bentuk jumlah, Hmm. jumlah
dia mesti marfu' juga ke macam mana? Jumlah uh, ayat tu memang marfu' tapi kita tak nampak sebab bila cerita marfu' mansub majrur tu hanya pada per kalimah by satu demi satu kalimah. Maksudnya kalimah isim dan juga fi'il mudhari'. Dia sebenarnya kalau kita dah faham i'rab tu untuk kita faham ayat tu siapa yang objek, siapa yang apa tu semualah. Apa siapa yang cerita, macam tu je. Macam ni kan? Maksudnya Nanti kita nampak. Ah, Maksudnya teacher kalau khabar dalam bentuk jumlah tu nanti mm, kita hanya i'rabkan jumlah tu sahajalah, bukan mm-mm, dia. mm-mm. Okey, terima kasih. Macam kita kan, i'rab ni dia tak ada dalam, i'rab tak ada untuk jumlah. Kita tak Oh, boleh i'rab jumlah. I'rab hanya per kalimah. Satu kalimah demi kalimah. Maksudnya contoh ulaika ni. Apa i'rab dia? Marfu'. Sebab apa dia marfu'? Sebab dia mubtada'. Yu'minuna. Dia marfu' ke apa? Marfu'. Apa tanda marfu' dia? Ada nun. Kenapa dia marfu'? Sebab dia fi'il mudhari' yang daripada af'alul khamsah. Kata kerja yang 5. Macam itu je. Sebenarnya marfu' mansub tu untuk kalimah. Contoh bihi. Hi. Marfu' ke mansub ke majrur? Majrur. Pasal apa dia majrur? Sebab ada jar. Macam tu je lah. Itulah sebenarnya i'rab. Eh? I'rab per kalimah. Bukan ayat. Ayat dia tak i'rab. Cuma kita kenal struktur. Jadi kita punya pemahaman tu bila sambung dengan i'rab tu tadi. Dia jadi tepat lah. Dia mantap lah. InsyaAllah. Okey. Yang ketiga, khabar. Ada khabar tapi khabar dia tu bukan marfu' sebab khabar dia tu dalam bentuk syibhi jumlah. Macam contoh alhamdu. Maknanya khabar dia yang marfu' tu ada yang mahzuf lah, dah hilang kat situ. Tapi boleh jadi macam ni. Alhamdulillah, segala pujian kesyukuran itu bagi Allah. Macam tu je lah. Tapi dia memberi kefahaman tak? faham? Faham. Cukup. Dia sebab makna dia punya syarat kalam tu terpakai dah. Iaitu lafaz, kemudian menggunakan apa? Tersusun, lepas tu sempurna dan juga menggunakan bahasa Arab. Dia syarat dia bila sempurna berarti beri kefahaman kepada pendengar dan juga pembaca. Okey, kita pergi kepada syibih jumlah. Syibih jumlah ni maksud dia mirip ayat. Ayat tidak lengkap, dia tergantung. Kalau dia sahaja, dia tak akan memberi kefahaman kepada pendengar. Jadi dia syibih jumlah ni, dia tak sempurna lah. Jadi kenapa dia tergantung tu? Sebab dia dimulakan dengan harfu jar ataupun zaraf. Sama ada zaraf makan ataupun zaraf zaman. Ia tidak lengkap. Ni dia tak mufid lah. Dia tak lengkap selagi ia tidak memberikan kefahaman kepada pendengar atau pembacanya. Tapi kalau dia dah memberi kefahaman kepada pendengar ataupun pembaca, then kau tim. Okey, maknanya dia dah tak jadi syibih jumlah lah. Dia jadi yang jumlah yang sempurna. Jumlah ismiyah ke. Okey, contoh yang pertama. Inda rabbihim. Okey, maknanya ni adalah tak lengkap. Ini adalah syibih jumlah. Pasal apa? Di awalnya ada zaraf makan. Dia tak ada isi marfu' tu maknanya cerita dia tak sempurna. Tergantung. Tak sempurna makna dia apa? Tergantung. Ya, tadi kita buat. Kemudian contoh kedua. Wa idza qila lahum, dan apabila ni zaraf zaman, dan apabila telah dikatakan ia bagi mereka. Sebab permulaan dia ni dia jadi macam telah dikatakan ia bagi mereka, dia tak selesai. Dia tak habis macam apa yang dikatakan kepada mereka. Apa terjadi lepas tu sebabkan zaraf zaman ni. Tapi kalau qila lahum, telah dikatakan ia bagi mereka. Boleh. Tu lengkap tapi disebabkan dia masuk sini iza ni, ayat ni jadi tak lengkap. Fi kitabim mubin, di dalam kitab yang nyata. Apa benda yang dalam kitab yang nyata? Jadi subjek tu yang tak ada dekat situ. Maknanya dia tidak memberi kefahaman kepada pendengar dan penutur ataupun pembaca. Contoh keempat macam ni. Dia mulakan dengan harfu jar. Ni samalah contoh dia. Jadi tak lengkap. Tak lengkap
tergantung. Tergantung namanya syibhi jumlah. Syibhul jumlah boleh, syibhu. Tengoklah apa yang datang sebelum tu. Kalau for the sake of nak cakap tu ayat tidak lengkap je lah. Ataupun kita kata syibhu jumlah. Kita cuba buat latihan ya. Okey. Tandakan jenis ayat di bawah dan terjemahkannya dengan berpandukan contoh. Terjemahkan bersama guru. Baik, kita tengok yang contoh ni. Humul muflihuna. Ini adalah ayat namaan. Sebab apa? Ada mubtada, mereka, dan ada isim marfu' juga. Di dua-dua marfu'. Sini isim marfu', mubtada lah ni. Isim marfu' dan juga isim ma'rifah. Ada mubtada. Kemudian dia ada khabar. Khabar dia isim marfu'. Jadi kita terjemahkan mereka adalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Tandakan je ayat apa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat apa? Ayat namaan. B. Ada apa kat depan dia? Ayat tidak lengkap. Tak Tidak lengkap. lengkap. Ayat tidak lengkap. Dia ni syibhi jumlah. Jumlah. Syibhu jumlah. Macam mana ni? Kata mesti kena. Kata Kena ayat nama Quran Allah. semua lengkap. Kalau yang tak lengkap tu sebab kita yang belum tahu. Tapi kalau Quran memang semua lengkap. Ni apa cerita? Macam mana kita nak terjemahkan? Kita terjemahkan dulu. Dengan Dengan lepas tu nama 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 bagi Allah bagi Allah. Ni sifat. Ada sifat tambah yang yang Ar-Rahman, Maha Pemurah Maha Pemurah. Ini pun yang sifat juga. Jadi tambah yang dan yang Maha Penyayang. Maha Penyayang. Macam nak bagi dia lengkap? Kenapa Bismillah ni permulaan tapi tak lengkap? Macam mana nak bagi lengkap? ada yang hazaf. kita Ada doa yang sebab ini bergantung kepada niat Niat. kita lah. Niat kita. Kita mulakan pekerjaan tu. Maknanya perbuatan kita tu sendiri yang menjadikan dia tu lengkap. Jadi kalau kita dah faham Bismillah ni kan ada apa-apa perbuatan tu nak jadi dapat keberkatan tu disebut Bismillah. Betul? Maknanya dalam erti kata lain takdirnya kita sedang meniat kita tu ataupun perbuatan kita tu. Contohnya kita minum. Jadi aku minum. Aku minum. Kalau orang dulu kata niat dah kan. Okey, kita minum. Macam kita nak minum kan. Kita tak payahlah buat ayat kerjaan panjang tu. Allah dah tolong kita sebenarnya. Okey, contoh kita tengok. Maknanya kita tak payahlah kata kita kena karang pula ni ayat bahasa Arabnya. Ashrabu hazal ma. Teacher, how again to make it lengkap? Bukan how tu, maknanya Allah dah buat kat sini. Maknanya ini, dia punya takdirnya tu ikut apa yang kita. Dia sebenarnya jumlah fi'liyah juga. Dia boleh jadi jumlah fi'liyah, boleh juga jadi jumlah ismiyah. Bergantung kepada apa yang, macam contoh dalam surah Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya dia ada dekat depan dia tu hu. Itu dia jadi ayat namaan. Dia cakap macam ni. Ayat tu. Innahu. Ni jadi ayat namaan. Surah berapa ya? Surah Sabah kot. Saya pun tak ingat ayat ni. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kat sini ayat namaan. Katakan kita letak benda tu. Tu dalam surah tu. Innahu tu. Sesungguhnya ia adalah maksudnya dengan nama. Maksud dia dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah yang Maha Penyayang. Maknanya cerita dia tu pasal dia tengah ceritakan pasal surat tu. Surat dia tu ada dengan nama Allah yang Maha Pemurah yang Maha Penyayang. Tapi kalau kita tengok dalam surah Iqra, surah apa? Surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq, surah apa dia? Surah Al-Alaq. Okeylah, tengoklah baca sendiri. Lupa 98 96 ke 98? 96. 96. Okey. 96. Macam kita tengok sini ini adalah jumlah fi'liyah. Ini sebenarnya sama. Bismillah. Nampak tak? Iqra.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. So, siapa di rabbikal ladzi khalaq? Siapa di rabbika? Kita. Allah. Oh, Allah. Allah. Jadi Allah ni maksudnya Tuhan kau ialah Allah. Jadi sebenarnya sama. Iqra bismi rabbika. Iqra bismillahilladzi khalaq. Dia boleh juga. Jadi kat sini, kalau kita yang membaca, ini perintah untuk baca. Tapi kalau kita yang membaca, maknanya perkara ni lah. Ni, apa ni, yang kat depan ni lah yang dah dihilangkan tu. Maknanya bergantung kepada apa yang kita niatkan. Jadi kalau kita cakap kita sedang nak baca Quran ni, Aqra'ul Qur'ana bismi rabbikal apa bismillahirrahmanirrahim. Macam itulah sebenarnya. Tapi Allah tu tahu kita ni macam mana. Dia tak letak ni. Ini bergantung pada apa yang kita niatkan. Contoh kita nak buka pintu, kita sebut bismillah je is already given. Kita sedang berdoa lah tu. Maknanya bergantung kita bentang sejadah bismillah, kita masak nasi bismillah. Kita pegang itu, pegang ini, kita buat apa pun kita nak cakap bismillah, kita nak minum bismillah, makan bismillah. Benda perbuatan kita itulah di sini ni yang dah bukan dihazafkan, kita tengah buat tu. Jadi kita ni bila perbuatan kita tu berserta dengan nama Allah, berarti kita meminta pertolong. Aku mulai pekerjaanku ini dengan bertawassul menerusi ke semua nama bagi Allah. Itu dia punya deeper meaning lah. Why say bismillah? Kenapa nak sebut bismillah? Tak sebut tak boleh ke? Tak. Boleh. Tapi kau tak dapatlah. Kita tak dapatlah keberkatan tu. Nama-nama Allah tu. Ni padahal doa. Doa yang kita tak perlu pun angkat tangan. Maknanya setiap pekerjaan kita tu bila kita buat je bahagian tu, tapi kita sebut bismillah, bismillah, kita akan dapat keberkatan, dapat makbul dan juga apa panggil? Dapat takarrub. Takarrub, kalau dapat takarrub, maknanya dapat dekat dengan Allah. Bila dekat dengan Allah, dapat keberkatan, mabruk dan juga makbul dan diterima. Dapat diberkati dan juga diterima amal. Sebab tu nak kena guna nama Allah. Tiap buat apa. Situlah Allah mudahkan dah untuk kita. Apa lagi lah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi dia bukan ayat tu tak lengkap. Tapi Allah. Mana dalam Quran semua lengkap. Kita nak kena tahu sikit je. Tahu sikit je. Okey? Jadi macam itulah. Boleh? Teacher. Ya. Okey, yang daripada surah anak tadi tu, maksudnya dia ada ikut daripada kat situ macam apa? Jumlah apa? Jumlah fi'il fi'liyah kan? Jumlah fi'liyah. Betul? Sebab kat situ fi'il amal kan? Betul. Maknanya kalau untuk jumlah fi'liyah, dia tak kira Fi'il mana-mana apa pun. fi'il apa Betul. pun. Asalkan dia fi'il. Okey? Okey. Betul lah tu. Jadi dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ni ada juga fi'il. Lagi satu. Kan? Ada lagi satu fi'il. Khalaq. Tuhan, Allah, Tuhan engkau, Tuhan bagi engkau yang telah mencipta oleh ia. Ada lah. Boleh juga. Jadi macam tu. Jadi kita nampak ni satu ayat. Tapi ada dalam ayat ni dia cerita pasal Allah yang telah mencipta oleh ia. Itulah dia jadi macam kalau kita dapat terjemah tau. Each and every word tu. Kita akan nampak setiap satu tu sangat important. Maknanya bila dia punya perasaan tu bila dapat tu. Macam mana saya pun tak tahu nak describe. Tak apalah. Kita buat je latihan ni. Khatamallahu ala qulubihim. Ni ayat apa? Ayat kerjaan. Ya. Okey, cuba terjemahkan. Telah mengunci Telah oleh ia hati-hati mereka. oleh Allah Telah mengunci oleh ia. Ni ada dhammah tambah oleh Allah ala atas qulub hati-hati bagi mereka. Okey, ada soalan? Adakah siapa darjah 1 yang nak tanya? Kenapa tambah ni? Kenapa tambah tu?
Tak ada cikgu. Tak ada. Kita Itu tak tambah jadi. sebabnya kita belajar satu-satu. Tapi bila kita jadikan dia ayat, kita just dropkan supaya ayat tu jadi satu ayat yang lengkap kan. Tapi sebab kita penggal, so kita letaklah oleh Allah tu, tapi oleh Allah tu telah mengunci oleh Allah, maknanya kita dropkan the oleh Allah Betul. atas hati-hati bagi mereka. Okey. Betul lah. Boleh. Sebab kita baca terjemah satu-satu. Jadi kita nampak ayat ni. Kita faham apa ayat ni. Cuba fahamkan ayat ni. Susun sikit. Kalau Allah dalam bahasa. telah mengunci hati-hati mereka. Betul. Macam tu lah. Tapi Allah hilang. Ha? Allah tu hilang lah. Allah telah Jangan. mengunci. Kalau tak nak hilangkan tak apa. Letak. Kekalkan. Apa yang hilang? Apa hilang tadi? Sebab Kak Izzah yang hilangkan Allah tu. Kalau saya tak hilangkan. Saya cuma betulkan je. Bukan betulkan. Saya susun je. Allah, sebab dia sama. Allah telah mengunci atas hati-hati mereka. Cuma hilangkan bagi. Yang kita hilangkan tu ialah bagi. Yang mana ada perkataan tu dalam Quran tu, jangan hilangkan dulu. Okey. Yang tambahan tu kita boleh hilangkan, Boleh hilangkan. Yes. La tufsidu fil ar. Ayat apa? Tak lengkap. Kerjaan. Ayat kerjaan. Tapi dia start dengan jar. Dia start dengan la. Dia bukan Jazam. start dengan jar. Dia start dengan jazam. Tak ada masalah. Jazam fi'il ya? Bukan jar. Jazam. Jazam tu harf. Harf bukan harfu jar. Harfu jazam. Jadi tufsidu ni ayat kerjaan lah. Kalau ayat kerjaan. Kerjaan. Bukan dia mula dengan dengan la. Tak ada cakap pun tadi. Ayat tu tak jadi kerjaan. Tak puasa. Dia akan boleh faham tak ayat ni? Faham. Kalau tak ada la tu macam mana pula? Tufsidu tu still. Tufsidu tu kamu merusak. Kamu membuat kerosakan di bumi. Diikuti dengan isim, diikuti dengan fi'il kan? Itu betul. Jadi huruf jazam mesti selepas dia fi'il. Jadi fi'il kata ayat kerjaan lah. Dia tak semestinya kita follow yang the first perkataan tu. Perkataan ni kalau tak, dia mesti macam nak cakap. Ini perkataan yang kiranya lexical word yang ada makna, yang ada nilai makna is tufsidu tu. Yang ini ada makna dia. La, maksud saya dia sebahagian daripada ni lah, la tufsidu tu. Tapi macam bismi? Bismi tu huruf jar. Okey, tengok balik semula. Bismi memang B tu huruf jar. Tapi yang ayat tidak lengkap apabila ada huruf jar ataupun zaraf. Tak ada cakap huruf lain. Cakap huruf jar je. Dengan zaraf je. Ya. Tertipu. Mana ada tertipu? Siapa nak tipu dia? Terconfuse tu lebih sesuai lah. Okey. Okey, baik. Kita pergi balik semula tadi. Bila ada huruf macam yang huruf-huruf kata tugas selain daripada harfu jar, dia tidak mencacatkan ayat tu. Mana kita tengok dekat sini, tufsidu tu juga yang menjadi, maknanya kalau kita tak ada la ni, bayangkan tak ada la, dia tak boleh jadi tufsidu, dia mesti tufsiduna. Dia so is actually part of this. Janganlah kamu membuat, terjemahan dia apa? Janganlah kamu merosakkan. Kamu membuat kerosakan di bumi itu. Di bumi ini. Suka hatilah. Boleh di bumi pun tak apa. Boleh. Macam tu. Okey, fi qulubihim ni ayat apa? Tidak lengkap ke? Ayat kenamaan ke? Ayat kerjaan? Kerjaan. Ni bawah ni. Tak lengkap. Tak lengkap. Tidak lengkap. Betul. Sebab ada mula dengan huruf jar. Jadi terjemahan dia?
Di pada dalam Pada ada boleh, di di boleh, pada, hati mereka. dalam boleh. Dalam Dalam hati bagi Hati-hati mereka. hati-hati tambah bagi mereka. Jadi dia tak memberi kefahaman kat kita. Kita baca, kita tak faham. ada Apa yang dalam hati. apa yang dalam hati. Jadi tapi kalau this one, fi qulubihim maradun. Faham tak? Ikulubihim. Ada penyakit ya? Ada penyakit. Ada satu penyakit. Faham. Jadi Di ayat, dalam hati ni kan ada penyakit ya. betul? Jadi Ada maksud lah. Dia ada faham maksud, lah. faham lah. Jadi dia ayat apa? Lengkap lah. Namaan ke kerjaan? Ayat Ayat tiga. namaan. Betul. Ayat namaan. Di dalam Namaan. hati-hati bagi mereka Bagi terdapat boleh, ada pun boleh. Salah satulah. Penyakit. Ada suatu penyakit. ada satu penyakit. dia jadi namaan kerana ada maradun. Dapat Ada isim marfu' dalam tu. Maknanya ayat dia lengkap lah Ayat ni dah lengkap, betul. Lengkap, memberi kefahaman. Lengkap. Sebab itu, sebab apa? Dia kerana ada mubtada' sebenarnya. Cuma mubtada' tu dikemudiankan. Mubtada' muakhar. Bila ada mubtada' mesti marfu'. Mubtada' yang dikemudiankan. Mubtada' muakhar. Ustazah tanwin domatain. Maksud Ustazah sebab ada domatain tu ke? Domatain tu marfu' tu. Okey. Dia marfu'. Itu mubtada' tu kat situ lahnya. Itulah yang mubtada' tu menjadikan ke belakang. tu. Kalau mubtada' dekat depan, dia mesti makrifah. Okey, ini untuk darjah 1 punya pengetahuan lah Kalau mubtada' dia makrifah. Selalunya. Mubtada' mesti makrifah. Maknanya dia akan jadi macam ni. Al-maradu fi qulubihim. Sepatutnya macam itulah. Tapi bila dia ke belakang kan, dia pindah belakang, dia jadi nakirah. Dia maksud dia tak sama kan? Kalau kita kata al-maradu fi qulubihim. Penyakit itu di dalam hati bagi mereka. Tapi kalau kita kata di dalam hati-hati bagi mereka terdapat suatu penyakit. Dia meluaskan lagi. Penyakit apa? Penyakit dengki ke? Penyakit ragu ke? Penyakit apa ke? Satu penyakit. Sejenis penyakit. Sejenis penyakit pun boleh. Cakap sejenis penyakit. Tapi kalau kata penyakit itu, dia dah perlukan kita tahu penyakit itu apa yang dimasukkan penyakit apa tu? Dia spesifik. Baik, kita terus tengok pada dua. Okay. Boleh. Allahu yastahzi'u bihim. Ni ayat namaan, isim. Namaan. Sebab dia start dengan isim. Betul. Allah. Ni terjemahan yastahzi'u. Dia membalas balik olok-olokan kepada mereka. Kepada mereka. Allah. Jadi boleh tak kita buang satu dia tu? Sebab dia fi'il. Dia kan jumlah ismiyah. Boleh. Kita boleh buang dia ni kalau kita nak lah. Bila kita nak mafhumkan. Allah membalas balik olok-olokan kepada mereka. 시래기 자체를 감정으로 만들었어요. Halo. Hari tu kan pergi pasar Ramadan. Lepas tu jumpa orang Hola, jual nasi ¿cómo Arab yang estás? Pasar Ramadan pula dah. Allah membalas balik. Olok-olokan. Roket begini. Teacher, Menambah kemeriahan Ramadan. Apa dia? Ya. ayat syibih jumlah ni dia hanya berlaku pada ayat yang bermula dengan haraf jar dan zaraf kan? Atau zaraf.
Tapi sekiranya ayat tu lengkap macam contoh yang tadi tu, dia dia dah tak jadi syibih jumlah. Betul. Sebab dia dah ada mubtada' dalam tu. Walaupun mubtada' tu diakhirkan. Maksudnya kan, ni apa dia punya kepentingan ni kalau kita nampak macam ni. Nampak tak kita baca, kita kena wakaf kat mana? Kita tak boleh wakaf. Sembarangan. Sebarang lah. Kalau kita faham ayat tu, struktur ayat, dan kita punya wakaf tidak lagi syok lah kita belajar tajwid tu. Satu. Dan kita faham. So kita baca pun kita boleh ulang, kita tahu nak mana nak berhenti, mana nak ni. Betul dapat cerita tu dengan lebih faham. Kita faham cerita yang Allah cerita kat kita tu. Macam tu lah. Teacher, saya ada soalan. Teruskan. Ayat kerjaan, boleh tak kita bagi dia into tajuk and cerita? Dalam bahasa Arab tu tak adalah. Dia tak buat struktur macam tu. Oh, okay. Tapi untuk kita nak faham, kita taklah cakap benda cerita. Kita kata dia subjek predikat lah. Ya. So, okay, contoh yastazi'u bihim. Ni ayat apa? Okay, cuba buat. Ayat kerjaan ke ayat namaan kan tidak lengkap. Yastahzi'u bihim. Okay. Yang ini sebab dia bermula dengan fi'il, kata kerja. So this is ayat kerjaan. Ya. Dia simple je. Dah ayat kerjaan. Maksudnya, so which one is the tajuk? Dia tak adalah tajuk. Okay, ayat kerjaan, bila dalam fi'il ada apa? Apa dia punya tajuk? Apa dia punya subjek? Everything in there. Sorry. I mean the kata kerja, kenapa Kak Rosna cakap slurry ni? Nak ngantuk ke apa? Tak ada. I'm all awake. Okay. Yastazi'u kan? Jadi kalau macam ni, siapa dia punya subjek dia tu? Dalam ni. Okay. Subjek tu is the kata kerja, right? Bukan. Pelaku lah. Pelaku dia lah jadi subjek. Yes. Fi'il mudhari'. Dia membarik. Dia membalas balik uluk-ulukan. Itulah cerita dia. Bila kata ayat kerjaan je, dia dah siap-siap dah ada dalam tu. Subjek dia ada, pekerjaan dia apa. Macam kalau kita faham, macam kita kata subjek, verb, agreement. Macam subjek, verb, objek. Dia dah ada siap-siap dalam tu subjek dengan pekerjaan dia tu. Kalau kata kerja ni. Tak ada objek. Dalam ni tak ada objek lah. Tapi dia ada siapa yang buat. Maknanya dia ada subjek. Apa cerita dia? Membalas balik uluk-ulukan. Macam itulah. Itu yang dikatakan dia tu ayat kerjaan tu dah lengkap. Walaupun satu kalimah, tapi dia adalah satu ayat. Sebab dalam tu siap-siap ada subjek dan siap-siap dah ada cerita. Ada benda, dah ada cerita. Maknanya, teacher, maknanya kalau ayat kerjaan ni, dia punya permulaan ayat tadi tu adalah adalah fi'il. Ya. Betul. Okey. Fi'il dan ada pelaku dia. Sebab fi'il dah siap-siap dalam tu ada fa'il. Ada pelaku. Okey. Bezakan dengan sebelah ni. Kan sama. Tapi yang pertama ni ayat namaan. Sebab dia mula dengan Allah tu. Kalau macam ni ayat kerjaan. Sebab dia mula dengan fi'il. Boleh tak jadi yastahzi'ullahu bihim? Boleh juga. Boleh juga. Boleh juga macam ni. Kadang-kadang dalam Quran ada macam ni. Jadi kalau yastahzi'ullahu bihim, berarti ini ayat kerjaan. Nampak? Ini ayat kerjaan. Ini ayat namaan. Yang tu je. Sebenarnya simple je. Don't go too deep into it. Nampak ni? Tapi yang boleh zahir. Yang dia jadi mafhum bih tu tak ada. Dalam ayat ni tak ada. Oh, okey. Dalam ayat ni pun tak ada.
Dia tak ada maf'ulun bih. Oh, lebih. Dia ada jar majrur ni yang ganti. Tapi kita tak boleh cakap dia maf'ulun bih. Dia memang jar dan majrur. Tak payah. No worries. Okey, bihim. Itu Tidak lengkap. Bihim dia mula dengan jar, jadi dia tak lengkap lah. Betul. Okey. Kita tak faham. Tiba-tiba je bihim. Benda ni tak habis cerita. Okey. Innahum humul mufsidun. mereka Tengok kat depan dia. Kat depan. orang-orang itu orang yang melakukan Ayat kerosakan. namaan. Namaan Betul. ada. Dalam Sebab ayat isim, namaan ni ada lagi satu ayat namaan. Maknanya ini ayat namaan yang besar. Kita ambil je inna tu. Inna tu nak tunjukkan taukid kan. Okey, ni satu ayat yang besar. Dalam ayat ni ada lagi satu ayat apa ni? Yang warna merah ni. Yang saya kurung merah. Mufsidun. Yang Ayat kerjaan. Ayat namaan. Tak ada fi'il. Sebab dia mubtada. Ni khabar. Jadi tambah adalah. Ni sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerosakan itu. Dia ada isim ma'rifah marfu. Betul, marfu. Marfu. Orang-orang yang membuat kerosakan itu. Mula-mula tak nampak teacher. Bila lama-lama tengok apa tu baru kita boleh nampak. Okey, yang ini dia. Okey, ni ayat apa? Betul. Namakan juga. Sebab ada ula ika. Betul. Okey, dalam ayat namaan ni, okey, ni Kak Rosna. Boleh cuba tengok yang ni. Dalam ayat namaan ni dia ada khabar. Khabar dia dalam tu pun ada apa nama? Ada ayat yang lain. Ni ulaika ni satu semua. Okey. Jadi yang ishtarau ni. Cuba kita tengok Ishtarau dalalah. Ini sebenarnya dia dah lengkap dah ni dia ayat. Tapi ayat dia kat sini lah. Ayat kerjaan lah. Dia yang di dalam ayat kerjaan. Tapi ayat kerjaan ni berada di dalam ayat namaan yang besar. Sebab depan dia ada apa ni ulaika tadi tu. Ya, betul. Ulaika mereka itu mubtada. Mereka itu adalah orang-orang yang. Ini pun dia boleh jadi dalam ni maknanya allazina ishtarau dalalah, maknanya dia ni adalah satu ayat namaan lagi. Orang-orang yang khabar dia ialah ishtarau dalalah yang saya dapat warna merah ni. Ni khabar jumlah fi'liyah. Tapi kita nak terjemah tak ada masalah. Cuba kita terjemah ini ishtarau. Fi'il madhi itu adalah orang-orang yang telah membeli. Oleh siapa? Oleh mereka. Okey, ni baru ada maf'ulun bih ni Kak Nora. Ini baru ada maf'ulun bih tambah akan. Ya, akan kesesatan itu. Membeli? Ya. Ishtarau, membeli. Kenapa? Mereka. No, I mean membeli kesesatan ke? Okey. Betul. Oh. What are you asking? No, I'm just this one. Membeli kesesatan. Ni kan ayat 19. Jadi how you beli? Beli tukar. Kalau beli dengan petunjuk ayat ni tak bagi. Ishtarau dalalata bil huda. Dengan petunjuk. Maknanya dia tukar. Currency dia tu petunjuk. So give somebody. Okay, exchange. Okay, jadi kat sini siapa dia punya, dalam ni siapa punya benda dia siapa? Benda pula. Yelah, subjek dia apa? Mereka. Jadi kalau kita nak mafhumkan, mereka itu adalah orang-orang yang membeli. Bolehlah buang sebab dia merujuk pada yang sama. Mereka membeli kesesatan. Mereka telah membeli kesesatan itu dengan petunjuk. Itu dengan petunjuk tu majrur kat ujung.
Ini satu ayat lagi. Dalam ayat ada ayat. Macam itulah. Macam bahasa lain pun. Gitu. Boleh? Dah, last sekali. Kita habiskan ni. Kenapa? Tak lah Okey, lah. okey, okey. Tak ada okey, okey. Confused lagi. Dia Jadi slow, mafhum slow, bih tu slow. kesannya ada alif lam ke Ustazah? Adakah? Bukan. Maf'ulun bih tu tanda dia bukan alif lam. Tanda dia ialah isim mansub. Ni sebab baris fathah. Masa saya tulis tu tadi saya tengok Kak Nora tengah tunduk aja. Jadi memang miss lah yang tu. Nampak lah ya. Jadi Tengah-tengah baris tulis. fathah tu yang menunjukkan tanda untuk dia tu maf'ulun bih. Jadi bila ada isim berbaris fathah selepas fi'il, kita tambah akan. Dan kalau kita tengok dekat bawah tu tulis MFB, kita tambah akan juga. Maknanya dia maf'ulun bih. Dia beli apa? Dia kan menjawab soalan apa? Beli apa? Beli kesesatan. Boleh? Mereka itu adalah orang-orang yang telah membeli oleh mereka akan kesesatan itu. Baik, kita cuba buat yang bawah ni. Ini ayat apa? Kerjaan ke, namaan ke, ayat tidak lengkap? Kerjaan. Ya, betul. Ayat kerjaan. Sebab ada fi'il madhi. Dalam ayat kerjaan ni, ada lagi satu ayat. Ada banyak. Ada lagi ayat kerjaan yang lain. Macam tu. Okey. Jadi ada dalam ni ada lagi satu ayat kerjaan. Okey, kita buat. Ada lagi satu. Kanafi. Memang kanafi ni tak ya. Biarkan je dulu kat situ. Memang kanafi sebab dia tak lengkap kan. Tak ada kata kerja kan. Susah sikit lah nak nampak tu. Baik. Fa. Terjemahan fa apa dia? Maka. Lalu. Ni yang kita guna lalu. Kalau selepas fa fi'il madhi kita kata lalu. Azalla. Telah Menggelincirkan. apa? Menggelincirkan oleh ia. Oleh ia. Huma. MFB. Tambah apa? Akan mereka. Ya. Akan huma. Betul. Akan mereka berdua. Akan mereka berdua. Okey. Isim berbaris dhamma selepas fi'il. Kita tambah? Oleh. Tambah oleh. Oleh syaitan itu. Syaitan itu. Daripada daripadanya. Okey, kita buat mafhumkan yang ni je dulu. Maknanya cerita dia apa? Kalau kita bahasa kita, lalu bagus. Syaitan itu telah menggelincirkan mereka berdua daripadanya. Okey. Macam tu betul kan? Okey, lepas tu lalu akhraja telah mengeluarkan oleh betul telah mengeluarkan oleh ia akan mereka berdua. Akan mereka berdua. Sama macam yang depan tadi kan. Sama sikit. Sama. Betul. Mimma. Daripada apa yang. Okey, ni fi'il nakis. Kana. Adalah mereka berdua. Di dalamnya. Lalu telah mengeluarkan oleh ia akan mereka berdua daripada apa yang adalah mereka berdua di dalamnya. Macam mana nak mafhumkan? Siapa ia kat sini? Syaitan. Lalu ia kita kedepankan ia mengeluarkan mereka berdua
dari daripada apa yang daripada apa yang kana ni. Macam mana nak buat kana? Dia nak memberikan faktor masa. Dulunya mereka berada di situ. Macam itulah maksud dia. Tapi kalau kita nak kekalkan dia pun tak ada masalah. Apa yang mereka berdua di dalamnya. Lalu ia mengeluarkan mereka berdua daripada apa yang mereka berdua di dalamnya. Saya, bila kita baru belajar ni kan, saya memang kalau boleh, jangan ubah banyak sangat. Kecuali terjemahan tu je. Supaya kita lebih berhati-hatilah macam tu. Tapi faham tak ayat tu? Beri kefahaman tak? Ini kisah Hawa dengan Nabi Adam. Ya, surah 2 ayat 36 memang pun. Jadi mereka berdua tu, sebab kita dah tahu cerita tu. Tapi kita sekarang tengah belajar, maknanya ayat tu memberi kefahaman pada kita tak? Kalau kita tak tahu cerita Adam dan Hawa pun kita dah tahu. Syaitan menggelincirkan. Ada dua orang. Syaitan gelincirkan. Lepas tu penyebabnya syaitan menyebabkan ataupun syaitan mengeluarkan orang tu mereka berdua daripada apa yang mereka di mana ataupun apa yang mereka berada sebelum ni. Macam itulah. Baik. Jadi macam mana nak buat? Okey, besok malam kita buat kelas apa pula ni? Jadi ini juga. Kita buat latihan. Kita terus pergi kepada latihan Fatihah ni. Saya harap semua orang boleh terjemah, buka kamera, bukan saja di sini tapi boleh juga graduate dengan menterjemah Fatihah di sini. Siapa yang the usual suspects tu yang tiap-tiap hari datang malam kelas tu buat tapi tiada paksaan. Sorry, teacher. Rakaman ni ada rakaman kan ini? Boleh tengok balik kan kalau kita nak ulang kaji balik kan? Tapi dengan yang tiap ada terjemahan yang tadi buat tadi kan? Ni. Ada. Ini ada tadi yang tadi kita buat tu. Tadi buat latihan tu. Ni. Ini ada dengan dia punya tu kan terjemahan itu kan? Tafsiran kan? Okey. Tafsiran dia belum lagi ni. Sikit Oh sangat. tak, maksudnya dia punya apa tu. Okey, tak apa. Saya tulis dekat sini rujukan dia tu. Maknanya kalau tengok rakaman tu akan jumpalah. Yang tadi kan saya cakap pasal ni surah berapa tadi? 98 ya? 96 ke 98? Salah lagi 96. Surah Al-Alaq. 96. Al-Alaq 96 ayat 1. Ayat 1 tu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi satu contoh yang sebenarnya banyak macam itulah. Yang cerita pasal bismillah. Yang lain ni ada rujukan ayat dia 210. Ini 210 sama. Maknanya surah Al-Baqarah surah kedua ayat 10. Kalau kat sini 236 maknanya surah Al-Baqarah ayat 36. Ya. Jadi untuk esok kalau boleh saya tak jelas untuk syibih jumlah ni. Untuk contoh 210 tu kan. Yang belah kanan tu kita kata dia syibih jumlah. Tapi kenapa kita nak kata dia syibih jumlah sedangkan kita tak habis lagi baca ayat tu? Sedangkan ayat tu sebenarnya lengkap. Betul. Tak nak bagi tahu kita kan belajar nahu. Kalau kita nampak macam ni, ayat ni tak lengkap lah. Jadi kalau berhenti baca, jangan berhenti situ je. Fi qulubihim. Berhenti. Sebab lepas tu sambung pula. Maradun fazadahumullahu. Salah dah berhenti tu. Okey. Soalan selanjutnya teacher. Dalam Quran ni, dia memang ada tak ayat syibih jumlah tu? Ada. Contoh bismillah tu lah. Satu contoh yang sangat ni. Yang lain pun ada. Tapi dia sebab hazaf. Tapi dia ada yang mahzuf tu kan? Ada juga macam tu dalam Quran. Ada banyak instances. Ataupun dia berada pada ayat yang selepas tu. Kadang-kadang dia berada di sebelum tu. So kita ni kena tengok semua kalau baca tu lah.
Tapi buat masa ni, sebab kita belajar modul 1 ni, nanti kita tengok macam mana. Macam mana, you all kena try dulu. Kena try dulu buat latihan ni. Nanti boleh nampak. Macam apa yang dikatakan, macam mana nak sambung tu. Contoh dalam Fatihah ni sendiri. Ni nampak, dia tak ada isi marfu' pun. Tapi di satu ayat, mana pergi dia punya tu? Kenapa dia majrur tiba-tiba? Tapi mana huruf jar dia? So this is the thing yang kita akan, tapi kita boleh terjemah. Dia beri kefahaman tak? Macam itulah kita akan belajar lah. Tapi dengan syarat nak belajar tu kita kena boleh terjemah. Satu-satu tu kita boleh terjemah. Barulah senang nak cerita tu. Dia macam itulah. Kenapa dalam ni tak ada satu pun isim marfu'? Tiba-tiba ke? Yang maha pemurah, yang maha penyayang. Jadi kat situ. Sama dalam Fatihah pun dah ada banyak. You will see instances tu. Tapi bila kita boleh terjemah, maksud belajar i'rab, maknanya kita tahu dia ni majrur. Tapi kenapa dia majrur tu kat situlah kita belajar kaitan dia. Besok kita buat Fatihah ni. Jadi saya harapkan semua orang boleh terjemah Fatihah ni. Kalau pun tak boleh dengan mushaf, mesti cuba dengan buku latihan. Ceritanya besok tak, kalau boleh, ni jangan paksa pula, bunyi dia macam paksa. Ni bunyi dia merayu, memujuk ya. Jangan saya kata buat ni, semua kena tengok skrin. Buka kamera. Nanti lepas tu semua orang tak pakat, tak mau main dah. Tak apa, buka kamera, maknanya tengok kesel saya ni. Okey ni macam mana? Kalau salah tak apa, di situlah pembelajaran tu bermula. Okay? Alright. Jadi cuba buat yang ada color ni. Jadi daripada situ kita boleh tengok, oh ni kenapa ni FR. Okay, ni kami. Jadi letak kami. Sebab bagilah peluang saya ni bagi tahu macam mana betul-betul nak guna ni. Okay, cuba dulu. Nanti siapa yang besok nak try, saya akan beri keutamaan kepada orang yang belum pernah masuk kelas ni lah. Siapa nak try, maknanya bukan pelajar satu yang lama, pelajar satu yang baru. Tapi boleh try di sini. Kalau pelajar satu lama tu, dia tak boleh yang warna-warna tu, dia terus kena buat yang ni. Kalau pelajar satu yang baru, nak buat ni boleh, nak terus buatnya mushaf pun boleh. Boleh? Macam itu? Baik. Boleh Kak Jamilah, Puan Jamilah. InsyaAllah. Teacher, yang baru ni maksudnya yang start Ramadan kan? Yang start Ramadan. Sama saya. Tak. Saya pun baru buat start. Yelah, Puan Harita. Ya tu. Semerta semua tak pandai. Okey, betul apa. Esok kita jumpa. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah. Okay, aqulu qawli hadha astaghfirullahalazim li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khairan wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.